Masih ada yang tak tahu lagi apa itu spread value. Jadi apa tu spread value dan apa kaitan spread value dalam jual beli emas? Jadi untuk pengetahuan tuan-puan, emas ni tak pernah ada susut nilai. Jadi gram emas yang tuan-puan simpan tak akan berkurangan walaupun disimpan 10, 20 atau 30 tahun lagi. Spread value ni adalah perbezaan pada harga jual dan juga harga beli bagi sesuatu produk emas. Jadi ia adalah keuntungan syarikat yang beli emas tuan-puan ataupun boleh kita panggil sebagai profit margin. Contohnya tuan-puan beli emas pada harga 3,000 dan bila nak jual balik di kedai yang sama pada hari yang sama, tuan-puan akan dapat hanya sekitar 2,700 walaupun emas tersebut dalam keadaan yang sempurna. Jadi ini dikira sebagai keuntungan kedai tersebut atas urus niaga terbabit. Sama juga seperti bila tuan-puan tukarkan duit ataupun mata wang di pengurup wang ataupun money changer. Semuanya ada spread value bergantung kepada syarikat masing-masing. Spread value yang tinggi memberikan keuntungan yang lebih kepada syarikat tersebut jika ada susut nilai di mana untungnya simpan emas kepada pengguna. Jadi emas fizikal seperti ini adalah aset yang mempunyai appreciation value di mana harganya akan meningkat saban tahun. Sebab itulah simpanan emas adalah simpanan untuk jangka masa panjang, minimum 2 tahun dan ke atas. Sebab keuntungan emas tu pastinya melebihi daripada kadar spread value. Spread value hanya dikenakan semasa tuan-puan nak jual semula emas ni, berbanding dengan simpanan duit di mana ia sebenarnya terdedah kepada kejatuhan nilai mata wang sepanjang masa. Saham pula bergantung kepada prestasi syarikat dan juga persepsi ekonomi semasa dan boleh mengakibatkan kerugian. Dan hartanah pula ia bergantung kepada lokasi dan juga nilai pasaran semasa kawasan tersebut. Jadi spread value yang terbaik untuk emas pelaburan 1999 ni sepatutnya 10% dan ke bawah. Public Gold menjanjikan spread value antara sekitar 6 hingga 9% sahaja untuk emas jenama Public Gold yang dijual semula kepada Public Gold. Jadi kalau tuan-puan nak mulakan tabungan bersama Public Gold serendah RM100, boleh klik web biru kat bawah ni dan saya akan bantu tuan-puan mulakan simpanan tuan-puan sebaiknya.